Atta Sultan pun kalau kita baca pun, dia tak libatkan Perdana Menteri. Dia hanya melibatkan gaji-gaji Melayu, yang Pertuan Agong, kerajaan. Tapi apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia menggunakan Atta Sultan untuk menutup dan memberi tekanan kepada semua rakyat Marhan dan mereka yang mengkritik diri dia. Jadi saya nak cabar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau betul nak Kelantan, ambil tindakan saman kat atas saya. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim saman saya, berhubung dakwaan saya, Anwar Ibrahim pesakit HIV dan pakai Stormabad, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga boleh minta untuk injaksi, melarang saya daripada mengeluarkan kenyataan. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak saman saya, payahlah kan, dan mempergunakan pihak polis. Jadi perkara yang sama berulang balik macam mana 1998, gunakan pihak polis untuk beri tekanan kepada mereka-mereka yang mengkritik Anwar Ibrahim. Jadi nampaknya sejarah berulang kembali, Anwar menggunakan pihak polis, salah guna kuasa untuk menutup mulut mana-mana yang kritik Anwar Ibrahim. So kita tengoklah, saya tak akan berhenti. Kita akan dedahkan lagi perkara ni, sebab selagi mana Anwar tak ambil tindakan saman, saya ada hak sebagai rakyat Malaysia untuk mempertikaikan tentang kesihatan Perdana Menteri. Sebab of course lah, kita nak tahu sakit apa, adakah duit rakyat digunakan seperti mana sebelum ini. Dia keluar negara terbang sampai 2024, 44 juta digunakan untuk kos penerbangan Anwar Ibrahim. Jadi kali ini pun perkara yang sama juga, kita nak tahu adakah Anwar sakit apa, betulkah dakwaan saya ini, berapakah kos yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk pasukan perubatan Anwar Ibrahim selama 3 tahun, hampir 3 tahun.